Indahnya Ramadan apabila kita dapat berkongsi masa, harapan dan kasih sayang dengan mereka yang memerlukan. Seawal 3:30 pagi, Rumah Kanak-Kanak Pertapis menerima kunjungan istimewa oleh artis-artis, personaliti media corp dan pempengaruh dalam satu acara tandang sahur yang meraihkan semangat kebersamaan. Bila dapat diberi peluang untuk kongsi kebahagiaan dengan adik-adik ni, kami rasa sangat berbesar hatilah. Saya anggap ini sebagai satu tanggungjawab di mana kalau mereka terinspirasi pada tahun-tahun yang mendatang, mereka akan menggantikan kita sebagai selaku pelapis. Pintu hati kami diketuk oleh anak-anak di sini untuk datang ke sini untuk bersama mereka. Ini kami sahut dengan rasa syukur dan beri mereka harapan dan semangat. Para personaliti turut menyingsing lengan menghidangkan juadah sahur kepada kanak-kanak sebagai tanda pemberian ikhlas pada pagi Ramadan ini. Kita dapat gembirakan hati mereka walaupun beberapa jam saja. Saya amat terkesan sebab saya sendiri mempunyai anak seusia mereka. Kanak-kanak ni dia tak ada tempat untuk mengadu. Tak macam anak-anak kita, semuanya ada. Saya sangat kagumlah dengan semangat adik-adik kita untuk berpuasa. Mereka ni sebenarnya hanya ingin bergembira supaya kanak-kanak. Walaupun usaha yang mungkin kecil daripada kita, tapi bila melihat mereka tersenyum, rasa satu kepuasan. Saya harap sangat kehadiran kami semua dapat memberi sedikit senyuman kepada mereka. Selain mengeratkan silaturahim, usaha ini turut memberi suntikan semangat serta keyakinan dari sudut emosi dan sosial. Kehadiran para artis bukan sahaja menceriakan suasana tetapi juga memberi inspirasi kepada kanak-kanak kami. It gives a lot of social awareness and their emotional feeling is greater by actually engaging in this kind of event. Di penghujung acara, kanak-kanak teruja menerima sumbangan dan cenderahati sebagai tanda mata. Saya rasa bahagia sebab dapat jumpa semua artis. Untuk bulan Ramadan ini, saya nak jadi orang yang terbagus dengan kerja keras. Saya juga dapat hadiah daripada artis-artis. Saya harap tahun ini saya bertemu dengan Lailatul Qadar. Ramadan bukan sekadar tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi masa untuk berkongsi harapan, membina keyakinan dan menyemai kasih sayang. Indahnya Ramadan apabila tiada insan yang dilupakan.